Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang yang bersolat secara berjemaah akan digandakan pahalanya sebanyak 25 kali daripada orang yang solat bersendirian di rumah atau di kedai. Ini adalah kerana apabila seorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan menuju ke masjid semata-mata untuk bersolat, maka setiap langkah dilangkahinya akan menyebabkan darjatnya ditingkatkan satu darjat dan digugurkan satu dosa. Jika dia terus duduk dalam masjid dan keadaan berwuduk setelah bersolat, maka para malaikat akan terus menerus memohon rahmat dan keampunan untuknya. Dia akan terus mendapat pahala bersolat selama mana dia terus duduk menunggu untuk menunaikan solat yang seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang yang bersolat secara berjemaah akan digandakan pahalanya sebanyak 25 kali lebih pada seorang yang bersolat bersendirian di rumah atau di kedai. Ini adalah kerana apabila seorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan menuju ke masjid semata-mata untuk bersolat, maka setiap langkah yang dilangkahinya akan menyebabkan darjat yang ditingkatkan satu darjat dan digugurkan satu dosa. Jika dia terus duduk di dalam masjid dalam keadaan berwuduk setelah bersolat, maka para malaikat akan terus menerus memohon rahmat dan keampunan untuknya. Dia akan terus menerus mendapat pahala bersolat selama mana dia terus duduk menunggu untuk menunaikan solat yang seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahawa seorang yang berwuduk di rumahnya kemudian keluar untuk menunaikan solat ada seumpama seorang yang memakai ihram di rumahnya lalu pergi untuk menunaikan haji. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian kita kepada satu kelebihan lagi, iaitu setelah selesai bersolat, selama mana seorang itu terus duduk di tempat solatnya, maka selama itulah para malaikat akan memohon keampunan dan rahmat untuknya. Para malaikat adalah manusia yang tidak berdosa dan makbul di sisi Allah SWT, maka kesan keberkatan doa mereka adalah jelas sekali. Hadrat Muhammad bin Sama'ah rahmatullahi adalah seorang alim yang terkenal. Beliau adalah anak murid kepada Imam Yusuf rahmatullahi dan Imam Muhammad rahmatullahi. Beliau meninggal dunia ketika berumur 103 tahun. Pada usia itu beliau bersolat sunat sebanyak 200 rakaat. Pernah beliau memberitahu, selama 40 tahun aku tidak pernah terlepas takbiratul ula bersama jemaah kecuali pada ketika ibuku meninggal dunia kerana sibuk menguruskan jenazahnya. Beliau juga berkata, sekali aku terlepas solat berjemaah lalu aku pun mengulangi solat itu sebanyak 25 kali. Kerana kelebihan solat berjemaah ada 25 darjat. Aku bermimpi seorang datang lalu berkata kepadaku, Muhammad, kamu telah mengulangi solat itu sebanyak 25 kali, tapi bagaimana pula dengan amin para malaikat? Yang dimaksudkan dengan amin para malaikat ialah sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam banyak hadis, bahawa apabila imam menyebut amin selepas surah Al-Fatihah, maka para malaikat pun turut menyebut amin. Seorang yang menyebut amin serentak dengan amin para malaikat, maka segala dosanya akan diampun. Mengenai kisah ini, Maulana Abdul Hayy rahmatullahi berkata bahawa jika seorang itu solat bersendirian 1000 kali pun dia tidak akan mendapat keberkatan solat berjemaah. Ini adalah nyata, bukan saja dia rugi amin bersama para malaikat, bahkan dia rugi juga keberkatan solat beramai-ramai dan doa para malaikat selepas solat. Selain itu, terdapat banyak kelebihan yang hanya akan diperolehi melalui solat berjemaah. Satu perkara yang penting yang ditulis oleh para ulama bahawa seorang itu berhak memperolehi doa malaikat hanya apabila solat yang dikerjakan adalah solat yang sempurna. Sekiranya solat yang dikerjakan itu tidak sempurna, kain buruk yang dilipat akan dilimparkan ke mukanya, maka dia tidak berhak mendapat doa para malaikat. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.